Apa yang kita buat baik atas dunia, syurga duk ada sana. Jahat yang kita buat atas dunia, neraka duk ada sana. Masa ni saja, hidup ni saja kalau kita nak buat baik. Mati, full stop. Tidak ada lagi peluang. Nak minta dekat Tuhan, nak balik ke atas dunia, nak buat baik, tak boleh lagi. Kan kita dah baca hadis, satu orang mati, idza qubira ahadukum atahu malakani aswadani azraqani. Bila mati satu orang manusia, dia nak mati itu mai malaikat dengan pakaian. Kalau mai pakaian putih, malaikat hendak tarik nyawa ni. Kalau mai pakai baju putih, understood, itu good news, kita akan jadi orang yang cantik di akhirat esok. Hari nyawa nak keluar tu, malaikat mai pakai hitam. Habis. Tak boleh buat apa dah. Nak apa kena tunggu sat? Tunggu sat. Minta sat saja 5 minit ya nak bertaubat. Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan, bila nampak malaikat mai baju apa tu, tahu dah. Dah tahu dah kita ni esok nak masuk belah kanan ke, nak masuk belah kiri. Tahu dah. Dengan datangnya baju malaikat color apa tu, tahu dah. Siapa bagi tahu benda ni? Nabi SAW bagi tahu.